Dia beza lelaki ada affair dengan perempuan ada affair. Dua-dua tu haram hukum dia. Nak kahwin je. Kalau tak mampu, haram juga. Sebab mendatangkan kezaliman. Sekarang ni yang isu dia, perempuan ada affair dengan lelaki lain. Tu yang Jabatan Agama dapat tangkap. Suami orang dengan isteri orang dengan lelaki bujang. Ada sekali tu orang Jabatan Agama telefon. Kata Ustaz, perempuan ni ditangkap khalwat di rumah lelaki tu. Kita nak suruh dia kahwin ke Ustaz? Suruh dia kahwin. Masalah sekarang ni Ustaz, dia ni isteri orang, anak 7. Saya kata tu memang tak boleh kahwin lah. Tunggu suami dia cerai lah. Alhamdulillah diceraikan. Saya ingatkan dia akan kahwin dengan lelaki tu. Lelaki tu tak nak kahwin dengan perempuan ni. Dia kata apa? Ayat dia, saya tak boleh nak kahwin lah dengan awak. Masa awak ada suami dulu pun awak ada affair dengan lelaki lain. Jadi kalau awak kahwin dengan saya, tak mustahil awak akan affair dengan lelaki lain pula. Oh yo, dah makan diri. Itu sebab orang perempuan, you all hati-hati je lah.